Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam semua. Malam ni malam yang ke berapa? Malam yang ke-16. Hari ni kita orang nak pergi dekat je. Sebab kereta mungkin banyak kan, hala-hala sana KL kan. So kita hala tanya lah, hala-hala kampung lah. So sekarang kita orang nak pergi ke Masjid As-Solihin 2020. Kalau kat map tu dia tulis situ lah. Dia dekat Sungai Burung, bahagian sawah bersama projek hari ni. Okay, let's go. Okay, kita orang baru lepas tarawih. Masjid ni APR dia 1 rakaat bersamaan 4 minit tu. Oh, ingat cikai-cikai rasa tahun lepas ke tahun bila tak pergi kan. Rasa macam cepat je. Tahun ni dia buat 8 je. Buat 8, lepas tu dia punya 8 tu habis pukul 9.50 tu. Lepas tu masjid ni ada banyak improvement lah. Kalau macam dulu-dulu dia tak ada aircon lah, sekarang ada aircon lah. Tapi tu lah, ada aircon ni buat syadu pula tu. Ya Allah, lagi tapi itu je lah aku nak cakap kan. Kita jumpa next video InsyaAllah. Sedikit kata-kata. Alhamdulillah. Okay lah, gerak dulu.